Cap Nova version 1.05. Cap design robot ni untuk satu benda je, stability. Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizat Alfa. Semuanya berkenaan dengan robot trading. So, dalam minggu ni kita ada update terbesar dalam sejarah, iaitu update major berkenaan dengan robot Cap Nova. Hari ni Cap dengan secara rasminya release robot Cap Nova version 1.0.5. Maksudnya version yang kelima sepanjang sejarah robot Cap Nova ni diperkenalkan pada anda semua. So, apa update terbaru yang ada dalam robot Cap Nova version yang paling latest ni? Nak tahu dengan lebih lanjut, korang tengok video ni sampai habis. So, update yang pertama berkenaan dengan robot Cap Nova. Okey, sebelum tu kita akan tunjuklah, memandangkan ada desas-desus mengatakan robot-robot yang Cap buat ni, robot ni dikitar semula daripada market luar. Tak, sebenarnya robot ni memang Cap design ilham berdasarkan experience yang Cap hadapi dalam market selama ni. Kita olahkan ke dalam auto trading, sama macam yang Cap bercerita dekat awak semua pada video-video yang lepas. Okey, so kita tengok ini memang real coding tengok. Tarik sampai bawah ni Ingat senang ke nak buat? Nampak daripada atas sampai bawah kita buat So, bila Cap dah berjaya untuk riliskan satu-satu robot ni, so Cap sangat bahagia untuk cerita dekat awak semua. Okey, tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan beberapa update yang Cap akan cerita dekat awak semua sekarang. Pertama sekali, update yang paling terbesar sekali dalam robot Cap Nova version 1.05 ni adalah formula martingale yang lebih stable. Kalau perasan sebelum-sebelum ni, martingale dia akan bermula dengan 0.01, terus dia akan jump kepada 0.02, 0.04. Maksudnya dia martingale dia terlalu besar. Walaupun kita dah set exponential dia bawah daripada 2.0, tapi dia masih lagi buat martingale yang sangat besar. So, itu sangat berbahaya dekat sebahagian masa market tu volatile. So, Cap dah adjust. So, korang boleh letakkan selepas ini exponential dia 1.5, 1.3, 1.8. So, sekarang ni default setting dia untuk robot Cap Nova ni, Cap setkan kepada 1.8. Awak akan tengok lepas ni list of martingale dia sedikit berbeza daripada version yang sebelum, dan floating dia akan lebih rendah. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan basket TP. Kalau sebelum ni basket TP kita kena letakkan seberapa banyak amount yang kita nak, tapi lepas ni kita akan pakai sistem dynamic TP saja. So, benda tu awak dah tak perlu nak usik, benda tu dah auto calculate based on kepada average weight price. So, basically TP tak payah nak usah dah. Yang pastinya bila makin banyak layer, makin besarlah TP-nya dan akan buatkan lebih banyak profit. Ada beberapa point yang penting sekali sebelum ni. Kalau Cap perasan sistem Fibonacci retracement yang Cap letakkan, kebiasaannya ada isu sebabkan kita pakai direct execution. So, Cap dah masukkan sistem hidden pending order yang mana lebih stable dan kurang slippage berbanding dengan direct execution. So, sistemnya masih lagi sama, Fibonacci retracement kita pakai. Kita masih lagi letakkan trend filter. So, maksudnya kalau trend waktu tu uptrend, fokus hanya untuk buy. Kalau trend waktu tu downtrend, fokus hanya untuk sell. So, that's it. Memang benda tu kita masih lagi guna pakai. Cumanya execution yang lepas ni guna konsep pending order. Tapi awak takkan nampak pending order tu. Pending order tu akan hidden. So, dia tak memberatkan server broker. Okay, so apa-apa pun awak boleh dapatkan dulu robot Cap Nova version 1.0.5 ni. Macam biasa, link Telegram dekat bawah. Percuma sahaja. Awak boleh guna dekat akaun demo dulu untuk tengok bagaimana robot ni bekerja. Okey, salam hormat. Assalamualaikum. Salut.